Mari kita lihat contoh soalan lazim termuduga bagi jawatan separuh perubatan. Yang pertama, sila perkenalkan diri anda. Mengapa anda memilih bidang separuh perubatan? Apakah tugas utama bagi jawatan yang anda mohon? Mengapa anda ingin bekerja di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia? Bagaimana anda menangani tekanan kerja dalam situasi kecemasan? Apakah nilai dan sikap penting yang perlu ada pada seorang petugas kesihatan? Ceritakan pengalaman anda membantu seseorang dalam keadaan yang memerlukan. Bagaimana anda menangani pesakit yang suka bekerjasama atau bersikap agresif? Apakah pandangan anda tentang kerja shift dan kerja luar waktu pejabat? Dan akhir sekali, di mana anda melihat diri anda 5 tahun dari sekarang dalam bidang ini? Kalau anda berminat untuk dapatkan template file termuduga atau template resume, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni. Manakala kalau anda nak tahu jawapan bagi soalan-soalan ni, anda boleh komen dan share video ini.